sesat ialah ajaran sesat tidak menggalakkan pengikut mereka membaca Al-Quran. Ini kerana Al-Quran mengajak manusia berfikir. Al-Quran mengajak kepada membesarkan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, memuja Allah Subhanahu Wa Taala dan mengabdikan diri kepadanya. Sementara ajaran sesat mengajak manusia untuk mengagungkan guru mereka, ajaran mereka, dan memberi segala khidmat ketundukan kepada guru-guru mereka. Di sini ajaran sesat akan juga jika menggunakan Al-Quran akan mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan laras bahasa Melayu, bukan dengan menggunakan laras bahasa Arab seperti mana yang disyaratkan oleh para ulama. Kemudian bagi menunjukkan kedudukan mereka sebagai satu kumpulan umat Islam yang benar, mereka menggalakkan pengikut-pengikut mereka untuk berzikir. Namun zikir yang mereka perkenalkan ini bukan zikir dan zikir daripada yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Sebaliknya mereka cipta zikir-zikir mereka sendiri, walaupun tak semestinya salah pada dasarnya, tetapi mereka mengagungkan zikir-zikir ini, meletakkannya lebih tinggi daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit akan tertanam dalam diri pengikut mereka bahawa apa yang dibawa oleh guru mereka ini lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu